Jadi saya sarankan kepada yang nak masuk dalam bidang ni, ya, kena banyak buat latihan dan kajian. Wajib. Jangan masuk market dulu. Jangan terlalu teruja. Macam contohlah kan, tuan-tuan ada dengar ada kelas IPO contohnya kan. Kelas IPO. Jadi orang kata, mudah je. Beli je kaunter tersebut masa dia nak listing. Okey, nanti dah listing nanti terus jual. Kan. Kita dengar pun mudah aje. Tapi sebenarnya tuan-tuan tak faham pun. Kan, kenapa nak kena beli? Kan dia pun ajar macam mana nak belilah apalah kan. Saya tengok berapa ramai orang yang masuk kan tak pernah belajar apa-apa langsung pun tiba-tiba masuk kelas IPO. Kan, lepas tu tak tahu apa nak buat. Tak tahu nak jual, penggunaan sistem pun tak tahu. Kan, so benda tu bermasalah lah.